Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi video. Okey, ni bateri asal basikal ni, lamp MBM. Okey, yang ni bateri asal dia. Kita cek ni bateri dia berapa. Okey, 1275 sebelah sini 1277 1292. Dia tinggi sikit, ini 11.41. Okey, bateri ni dia dah rosak sebelah ni, dia makan satu. Tapi kau tengok ni dia dah macam gelembung tu. Ni pun dah gelembung. Ni nampak okey lagi, nampak macam ni. Tapi ni dah macam gelembung tu. Okey, tapi kalau tengok ni yang betul-betul yang ni yang rosak dah sebiji ni. Okey, untuk kita tahu kapasiti air dia berapa, nanti aku akan charge balik semua dan kita akan test satu-satu ni. Okay, aku akan marking nombor dia 1, 2, 3, 4 ya. Nanti aku akan cek nombor 4 yang rosak ni. Okay, kita marking terus 1, 2, 3. Okay, kalau customer tak nak ni, kau ambil. Kita akan tanya dia dulu. Okay, yang ni dia ada fuse. Diletakkan dengan 30M sini. Ini pun jadi putih-putih. Okay, ini dia pakai konektor tak solder, dia tarik. Kabel dia agak tebal, bagus lah. Yang brand lamp ni dia bagi yang kabel tebal lah ni. Okey lah. Okey, itu saja perkongsian basikal daripada bateri yang saja. Aku tak pasti dia pakai berapa tahun, mungkin setahun lebih gitu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.